Politik dalam negara Thai ni adik-kakak masih lagi tak selesai, masih lagi tak habis adik-kakak, walaupun sudah berlalu mari dah lebih kurang 2 hari adik-kakak. Tetapi ada setengah parti politik, ahli politik sendiri ni tak puas hati dengan bilangnya jumlah markah mereka. Ada setengah ni jadi halakom naik dak apa nama gitulah adik-kakak yang dak jadi wera pada masa sekarang lelah ni. Hak mana hak tak puas hatinya, hak tak boleh itulah. Hak tak menil itulah adik-kakak dia weh. Maka hak mereka juga adik-kakak nak tanya kejujuran, nak cari pencerahan ke apa ni ke, dia kena tanya. Macam kemarin yang meroyak dah di dalam satu video semalam yang telah lepas, sosok Ruslan Mak Saleh tu dia pergi merayu kepada Kokota suruh bila semula hak di kawasan 3 wilayah Menara adik-kakak dia dah. Maka kemarin ni ke adik-kakak pihak sosok bila hak menil daripada Encik Ruslan Mak Saleh saat ni itulah. Dia poh royak kata, dia poh dengan lokos begini dia kata. Kalau kita duk berasa kongcai, duk berasa kata ragu-ragu lagu mana kok, bila markas mula pun tak ada gapo, dia post ni dia. Dia post dalam satu page dia yang bernamanya Sosok Sampan Mak Yusof Bila. Dia kataหากมีข้อสงสัยนับใหม่ได้ครับผมแฟร์เพราะความยุติธรรมต้องมาก่อนเสมอเมื่อทุกขั้นตอนโปร่งใสตรวจสอบได้ผมพร้อมยอมรับทุกผลลัพธ์การนับใหม่ไม่ใช่ความขัดแย้งแต่คือการสร้างความชัดเจนให้กับประชาชนเพื่อให้ทุกคะแนนมีความหมายและเพื่อรักษาศรัทธาต่อระบบไว้ผมเดินด้วยความจริงใจแพ้ชนะว่ากันด้วยความถูกต้องแฟร์กับทุกฝ่ายและซื่อสัตย์ต่อประชาชนทั้งหมดที่ผมยืนหยัดอยู่ตรงนี้มีเหตุผลเพียงอย่างเดียวคือการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนสัมพันธ์มายุโซbila dia royak dengan secara kesimpulannya adik-kakak dia ni dia jujur molek adik-kakak. Tu dia kata keadilan mesti mari depan belum daripada gapo dia jua. ความยุติธรรมต้องมาก่อนเสมอtu dia kata setiap sistem mesti jujur, mesti suci, mesti bersih. Maka dia royak kata boleh paksa, kalau dia nak paksa boleh paksa. Dan dia pun sedia nak terima dengan hasil nak tubik mari. Kalau nak bila semula kau dah. Tu dia. Dan dia royak lagi dia kata kalau nak kira nak bila semula itu bukan pertikaian, itu bukan ความขัดแย้ง apa dia, tetapi itu adalah kebenaran kenyataan yang sebenar. Untuk nak wi rakyat supaya nak wi rakyat ni boleh tahu dengan sebenar adik-kakak. Dan dia royak lagi dia kata setiap markah, setiap suara sangat bermakna untuk nak jaga kepercayaan di dalam sistem, terhadap sistem. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสร้างความศรัทธาต่อระบบไว้ tu dia kata dia jalan dengan hati benar kalau kena duduk di atas batasan yang sebenar, adil dengan setiap pihak dan jujur terhadap adik-kakak rakyat. Kemah adik-kakak dia. Tu dia makin hati jugalah. Dan dia rakyat kata serumur ni yang dia boleh duduk sini dengan satu asbab saja, iaitu kerja kerana rakyat belaka-laka adik-kakak. Ini sebagai salah satu post yang dipost oleh Sosok Sampan Mak Yusof Bila adik-kakak dia dah. Setelah mana kawasan 3 yang Bila turun tu adik-kakak, Sosok Bila turun tu jadi ada dirayu oleh pihak sebalik panggil kata gulawai lah. Iaitu Encik Ruslan Mak Saleh adik-kakak dia minta suruh bila semula, maka bila sendiri ni pun adik-kakak kalau nak bila semula bila lagi lah adik-kakak dia dah. Bukan sekadar kata Sampan Mak Yusof saja, bahkan Tua Parti Thamanas Perempau adik-kakak kemarin ni dia post mari Thamanas post mari, dia kata kalau berasa ragu-ragu kok bila semula tak ada gapo, dia sedia nak bila adik-kakak dia dah. Inilah apa panggil kata politik adik-kakak, berasa dia dah politik dia. InsyaAllah lah kita cari penyelesaian bersama. Dan ikutlah sesiapa nak boleh pergi tugas saya di sini, maka kita harap semua tu pakat kerja beri kepada rakyat belaka, cari jalan untuk kehidupan rakyat lebih tinggi, lebih tingkat kualiti daripada sedia adik-kakak dia dah. Kalau adik-kakak ada masalah mata kelabu, nampak tak cerak, boleh kita pergi periksa mata free di kedai klinik Wan Sai Ta Sik Ro Road di hadapan Hospital Sik Ro Road Jala. Di sini kalau kita nak potong spek mata, harga mulai 890 kod sahaja. Ada spek mata setiap jenis, setiap model, setiap peseng, mata pendek, mata panjang ataupun wen krongseng pun juga ada. Jangan lupa setiap kali nak spek mata, ingatlah kepada klinik Wan Sai Ta Sik Ro Road di hadapan Hospital Sik Ro Road Jala.